kipas, okey. Dia ada lipat kipas. Oh, patutlah ada macam saya punya ni. Akan last lagi 3 minit lagi. 3 minit lagi. Lepas tu kita akan harga akan naik. Lepas tu harga akan naik. Akak, kejap lagi harga akan naik tau. So, better payment. Dah ada 38, berat 55, hit 40. Boleh ambil sizing L. Okay, Kak Intan boleh ambil sizing L. Review bag nombor 3. Color tea blue boleh. Bag nombor 3 color tea blue. Saya tak berapa nak sure ada lagi ke tak. So, kalau ada. Okay, cantiknya kan? Cantik kan? Kalau cantik akak payment lah, Kak. Baju ni akak jangan payment satu. Sebab baju ni kita tak akan restock. So, ala-ala tu akak guna je pay later. Akak payment 2 ke 3 helai. Guna je pay later. Tak ada masalah. Ana, ini akak. Nak tengok colour burgundy boleh? Lisa colour burgundy. 2 minit lagi. 2 minit lagi akak. 2 minit lagi. 2 minit lagi akak. 2 minit lagi. Ada span tak? Tak ada. Baju kita semua tak ada span. Kalau you nak bahu tegap, you jenis bahu jenis, ada orang dia jenis bahu drop tau. Bahu dia kecil je. Nak nampak tegap, nak nampak ada bahu, you boleh tambah bahu. Tapi I bagi tahu kat you lah, bahu kita ni kecil. So jangan risau. You pakai, tak ada nampak menggelebih pun. Okey saja. Okay, Lisa ialah colour burgundy, colour burgundy. Colour hitam ada tak? Colour hitam ada. Kak, bag nombor 1, bag nombor 2, bag nombor 3 pun ada colour hitam. Tak, bag nombor 1, bag nombor 2. Bag nombor 1 dengan bag nombor 3 je ada colour hitam. Bag nombor 1 dengan bag nombor 3 sahaja ada colour hitam. 1 dan 3. Okay, tinggi 152, berat 52, ada pinggul berapa? Kena komen dada, kena komen pinggul. Kalau komen berat dengan tinggi, saya tak boleh nak bagi tahu sizing. Minta maaf sangat. Sebab baju ni awak mengikut dada dengan pinggul. Kalau tiba-tiba saya bagi tahu sizing sebetul-betulnya, awak takut, awak tak muat. So, saya tak boleh nak tahu, tak boleh nak imagine, Kak. Sebab ada orang dia jenis ada dada. Ada orang dia jenis ada perut. Ada orang dia jenis ada pinggul. Ada orang dia tak ada pinggul, ada dada. Ada orang dia ada tak ada dada, pinggul besar. Macam tu. Faham tak? So, saya tak boleh nak bagi tahu sizing macam tu. Kena bagi tahu ukuran dada dengan pinggul. Okay, kalau you tak tahu sangat sizing ni macam mana. Kalau saya tak tahu sizing tapi saya nak beli juga, jadi tu. Awak kata promotion time ni sekarang je. So, saya tak sempat dah nak ukur dah. Okay, kalau awak tak sempat macam ni, awak ambil one size bigger daripada usual size awak. Contoh, awak selalu pakai sizing M, awak ambil sizing L yang ni. So, awak jadi kata kecil kat bahagian pinggul. Minta maaf tau. Ash blue ada tak? Ash blue tak ada. Kain setting ke? Bukan. Kain cantung. Kain cantung. Dada 34, pinggul 36 boleh ambil sizing M. Boleh ambil sizing M. Okay, Syera boleh ambil sizing M. Okay, dada 32, pinggul 40 boleh ambil sizing L. Okay, dada 32, pinggul 40 boleh ambil sizing L. Kenapa? Sebab you ada pinggul. Okay, kena tengok kat bahagian pinggul you. You jangan tanya, jadi tu kenapa I kena pakai sizing ni pula, sizing ni pula. Awak kena tengok pinggul. Sebab baju ni cutting kecil kat bahagian pinggulnya. Kalau baju besar tak ada masalah, boleh kecilkan dekat bahagian dad. Kalau kat bahagian pinggul, kalau you nak kecil, you nak macam orang kata kecilkan, dia tak boleh. Sebab baju nanti macam ni. Sebab baju kita ni sizing dia macam biasa. Kecil kat bahagian pinggul je. Okay, kalau ambil baju sizing L kan, sizing XL boleh ke? Boleh awak. Sumpah saya cakap, saya pernah pakai sizing XL. Besar sangat tak? Tak besar pun. Saya dah 36. Saya pakai sizing dada 42 tu besar sangat ke? Tak besar sangat pun. Cucu saya cakap. Dia macam ibarat saya pakai baju yang fit tapi dia macam loose sikit je. Gitu. Okay, dah tengok bag nombor 2 colour dark brown dengan bag nombor 3 colour dark brown. Boleh. This one bag nombor 2 colour dark brown. This one ialah bag nombor 3 colour dark brown. Okay, dada 36 hip 38 bahu berapa? Kalau dada 36 hip 38. Akak tanya saya bahu berapa? Maksudnya bahu. Okay, kalau untuk dada 36 hip 38, you boleh ambil sizing M. You boleh ambil sizing M ni. You pakai just fit just nice. Tapi bahu dia 15 saja. Kalau you bahu lebih 15, you boleh ambil L terus lah. Okay, akak saya pakai sizing S. Akak saya pakai sizing S. Akak promotion kita dah habis. Oh my god. Akak, promotion kita dah habis dah. Akak minta maaf. Yang komen berat, komen tinggi tak boleh nak jawab. Saya tak nak bagi tahu sizing. Bukan saya tak nak tolong akak. Tapi Kak Siti Aulia, tapi saya tak boleh bagi tahu sizing macam tu. Sebab nanti ada ada yang masuk cerita hari tu awak suruh saya pakai sizing sekian-sekian. Saya tak boleh pakai. Sekarang ni awak yang kena bayar. Saya nak buat macam mana? Kalau aku tak komen dada, tak komen pinggul, memang tak boleh tolong. Betul tak Amy? Kalau Amy? Betul. Kan saya tak boleh. Tengok macam awak pakai dark blue. Tengok macam saya pakai colour dark blue. Awak, promotion kita dah tamat tau. Harga dah jadi 100 lebih, Amy. Ya, betul. Siapa dah payment? Nak harga murah lagi.
Siapa nak harga murah lagi, korang boleh komen. Apa Emin? Komen apa? 1. Siapa nak kita buang harga, nak kita jual harga murah? Komen 1. Komen 1 akak, komen 1. Okay, cuba tarik baju ke belakang kat pinggang. Fit tak? Baju tarik. Okay, boleh sekejap Okay, untuk baju yang saya pakai ni awak, ini sizing S. Saya, sizing S ni kat waist, kat bahagian baju dia 34. Waist saya 27. So, akak boleh tengok sini. Tengok, nampak? Dia, kalau kat pinggang dia macam ni. Dia boleh je, ada lagi. Ramai-ramai komen 1 Awak, ramai-ramai komen 1. Komen 1, kita nak extend promotion. Kita nak buang harga. Untuk Alia yang mana? Ini beg nombor 1 ni bukan Alia. Syafa kan? Ni bukan Syafa. Awak, kita nak buang harga ni. Kalau Dia untuk komen 1 akak. Komen 1 kita nak kasih harga promotion. Harga murah. Jumina boleh breastfeeding. Akak komen 1. Ya Allah, akak ni tak nak komen 1 ke? Dua orang je ke nak extra promotion? Alamak Emin. Dua orang je. Okay, kita dah. Okay, mantap. Ya, okay, boleh countdown. Alright, dalam kiraan 3, 2, 1, link masuk. Akak, kita open 10 kopi voucher. Okay, so saya boleh tukar saiz. Tak perlu beli semula. Awak contact customer service. Awak, saya nak tukar saiz boleh. Tapi dia akan balas. Awak tunggu dia balas. Nanti dia akan tolong awak. Dia akan bagi tahu proses dia macam mana. Okay? Tak perlu beli baru pun. Tak perlu. Okay, tak perlu beli baru. Okay, lilac bag nombor 2. Cuma kos penghantaran awak kena charge tau. Dia tak free. Aku kena charge. Okay, bahagian belakang baju macam ni. Belakang baju macam ni. Okay, dan ada. Terima kasih. Wah, terima kasih. Design lah bag nombor 3 kali. 9 voucher lagi. Awak, design bag nombor 3 color tea blue. Tapi tinggal sizing S dengan M saja. Kalau you all nak cakap, you all cakap laju-laju. Okay, yang boleh pakai sizing S, pakai sizing M. Okay, boleh cakap laju-laju lah. Lilac bag nombor 2. Yang ni. Ini ialah lilac bag nombor 2. Saya pakai bag nombor 1 sayang. Sis Alia ibu menyusu boleh pakai tak? Kain keras tak? Tengok dari video. Alia ibu menyusu. Alia yang mana Akak sorry akak. Alia saya tak ada ni lagi. Jap. Alia yang mana Emin? Boleh carikan tak Alia untuk saya? Alia. Boleh. Alia. Okay, saya dah tahu Alia tu. Alia tak boleh ibu menyusu sayang. Alia tak boleh ibu menyusu. In case kalau akak nak, akak kena tambah kat depan zip. Akak kena beli zip kat kedai RM5. Lepas tu akak potong, pergi kat tailor suruh ditambah. Okay? 8 kopi voucher lagi. Duit 8 kopi voucher lagi akak. Lepas tu harga naik akak. Jangan itu saja. Weh, 11 orang jumping dan order lagi. Terima kasih akak. This ialah color dark blue. Untuk bag nombor 2 color dark brown. Okay, this one bag nombor 2 color dark brown. Okay, dia macam ni color dia. Okay, color dia macam ni. Color dia macam color dark brown lah. Memang color dark brown. Bag nombor 2 dark brown dia macam rich brown ke? Memang color dark brown.